Adakah anda merasakan sesuatu sedang berubah? Satu perasaan gelisah yang halus seolah-olah udara di sekeliling anda bergetar dengan jangkaan. Anda tidak bersendirian. Ramai di antara kita secara kolektif merasakan momentum yang sedang membina. Satu peralihan yang tidak dapat dilihat tetapi sangat dirasai di peringkat tenaga. Kita sedang menghampiri satu ambang, satu titik kalibrasi semula realiti, dan secara simbolik kita boleh menandakannya pada 31 Oktober. Ini bukan tentang kepercayaan karut atau perayaan budaya semata-mata. Ini adalah tentang memahami tarikh ini sebagai satu ruang liminal, satu pintu gerbang di mana tenaga yang telah lama terkumpul akhirnya boleh menjadi nyata. Perasaan tidak sabar dan resah yang anda alami adalah isyarat. Ia adalah isyarat bahawa sistem sedang menentukur semula dan anda dijemput untuk mengambil bahagian secara sedar dalam proses ini. Namun, naluri pertama kita sebagai manusia apabila berhadapan dengan ketidakpastian adalah untuk mencengkam lebih kuat, untuk mengawal, untuk merancang setiap langkah. Kita percaya bahawa dengan mengurus mikro setiap butiran, kita boleh memastikan hasil yang kita inginkan. Tetapi di sinilah letaknya paradoks yang paling besar. Keinginan untuk mengawal inilah yang sebenarnya mewujudkan rintangan. Ia seperti cuba menolak sungai untuk mengalir lebih cepat. Anda hanya akan mencipta gelora dan keletihan. Kelekatan anda pada hasil yang spesifik dan garis masa yang tegar akan menyekat aliran semula jadi kebijaksanaan alam semesta. Ini membawa kepada kebimbangan, kekecewaan dan rasa terperangkap. Anda merasakan peralihan itu, tetapi percubaan anda untuk mengawalnya menghalang anda daripada melaluinya dengan lancar. Persoalannya sekarang bukanlah bagaimana untuk memaksa perubahan, tetapi bagaimana untuk menjadi saluran yang melaluinya perubahan boleh mengalir dengan mudah. Kunci untuk menavigasi ambang tenaga ini terletak pada satu anjakan perspektif yang radikal. Beralih daripada kawalan kepada kepercayaan, daripada paksaan kepada penyerahan aktif. Penyerahan aktif bukanlah tentang menyerah kalah atau menjadi pasif. Ia adalah satu tindakan keberanian yang mendalam. Ia adalah tentang melakukan apa yang perlu anda lakukan, mengambil tindakan yang diilhamkan, menetapkan niat anda melakukan kerja anda dan kemudian dengan sengaja melepaskan cengkaman anda pada bagaimana dan bila ia akan berlaku. Ini adalah tarian antara usaha dan penyerahan. Anda menanam benih, anda menyiramnya, tetapi anda tidak menggali tanah setiap jam untuk memeriksa sama ada ia bercambah. Anda percaya pada proses pertumbuhan yang tidak kelihatan itu. Apabila anda beroperasi dari tempat kepercayaan, anda menyelaraskan diri anda dengan kecerdasan yang lebih tinggi yang mengatur alam semesta. Fikirkan tentangnya, jantung anda berdegup, paru-paru anda bernafas dan galaksi berputar tanpa sebarang usaha sedar dari pihak anda. Terdapat satu kecerdasan semula jadi yang menggerakkan kehidupan. Dan tugas anda bukanlah untuk mengatasi kecerdasan ini, tetapi untuk bekerjasama dengannya. Apabila anda melepaskan keperluan untuk mengawal, anda mencipta ruang. Di dalam ruang ini, penyelesaian yang tidak pernah anda bayangkan boleh muncul. Peluang yang selari dengan frekuensi sebenar anda boleh menemui anda. Anda beralih dari berjuang melawan arus kepada menunggang ombak. Kebimbangan yang datang dari kawalan digantikan dengan ketenangan yang lahir dari kepercayaan. Anda mula faham bahawa anda adalah sebahagian daripada satu sistem yang bijak. Dan apabila anda menyerah kepada alirannya, anda tidak kehilangan kuasa. Sebaliknya, anda memanfaatkan kuasa yang jauh lebih besar daripada kuasa ego anda yang terhad. Tetapi mengapa begitu sukar untuk melepaskan kawalan? Mengapa naluri kita sentiasa kembali kepada kebimbangan dan pengurusan mikro? Jawapannya terletak jauh di dalam sistem operasi kita.
minda separa sedar, ahli neuroscience memberitahu kita bahawa sehingga 95% daripada tingkah laku, pemikiran dan emosi harian kita dikendalikan oleh program separa sedar ini. Program-program ini dibentuk oleh pengalaman masa lalu kita, terutamanya kenangan emosi yang kuat dari zaman kanak-kanak. Jika anda membesar dalam persekitaran di mana anda perlu sentiasa berwaspada, di mana keadaan tidak dapat diramal, ataupun di mana anda diajar bahawa nilai anda bergantung pada pencapaian anda, maka otak anda telah terlatih untuk mengaitkan kelangsungan hidup dengan kawalan. Otak anda membina identiti di sekeliling peranan sebagai pengawal, pemecah masalah, orang yang memastikan semuanya berjalan lancar. Melepaskan kawalan pada peringkat separa sedar terasa seperti satu ancaman kematian. Ia mencabar identiti teras anda. Ego anda akan menjerit. Ia tidak selamat. Jika anda tidak mengawal, semuanya akan hancur. Inilah sebabnya mengapa pengetahuan intelek semata-mata mengetahui bahawa anda patut percaya tidak mencukupi. Anda perlu memprogram semula sistem saraf dan corak tenaga anda. Anda perlu mengajar badan anda pada tahap selular bahawa adalah selamat untuk melepaskan. Perasaan gelisah dan kebimbangan yang anda alami semasa tempoh peralihan ini bukanlah anda yang sebenar. Ia adalah gema program lama yang diaktifkan oleh ketidakpastian. Untuk benar-benar berubah, kita mesti melangkaui pemikiran logik dan berkomunikasi dengan badan dan minda separa sedar dalam bahasa yang difahaminya. Bahasa perasaan, pengulangan dan tenaga. Jadi, bagaimana kita secara praktikal mula memprogram semula tindak balas automatik ini dari kawalan kepada kepercayaan? Kita melakukannya melalui amalan yang disengajakan yang menghubungkan minda, badan dan tenaga. Saya ingin anda mencuba satu latihan yang sangat berkesan, direka untuk menentukur semula sistem saraf anda dan mengubah tanda tangan tenaga anda. Beberapa kali sehari, terutamanya apabila anda mula merasakan gelombang kebimbangan atau desakan untuk mengawal, berhenti seketika. Letakkan sebelah tangan di atas jantung anda dan sebelah lagi di atas perut anda. Tutup mata anda jika anda rasa selesa. Ambil 3 nafas dalam yang perlahan. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, rasakan perut dan dada anda mengembang dan hembus perlahan-lahan melalui mulut. Lepaskan semua ketegangan. Dengan setiap hembusan nafas, bayangkan anda melepaskan cengkaman tenaga anda terhadap dunia. Selepas nafas ketiga, bisikkan kepada diri sendiri, sama ada secara senyap atau kuat, mantra ini. Saya melepaskan kawalan dan saya percaya pada proses ini. Rasakan getaran kata-kata ini dalam badan anda. Rasakan kelegaan yang datang dengan penyerahan ini. Amalan ini bukan sekadar kata-kata kosong. Ia adalah satu tindakan neurosomatik. Meletakkan tangan di jantung dan perut anda mengaktifkan sistem saraf parasimpatetik yang bertanggungjawab untuk rehat dan pencernaan. Ia menghantar isyarat keselamatan kepada otak anda. Pernafasan dalam mengoksigenkan badan anda dan memecahkan kitaran tindak balas, melawan atau lari yang dicetuskan oleh kebimbangan. Mantra itu sendiri mula mencipta laluan saraf yang baru. Bidang epigenetik menunjukkan bahawa keadaan emosi kita boleh mempengaruhi ekspresi gen kita. Dengan secara konsisten memupuk keadaan kepercayaan, anda secara literal mengubah biokimia anda, menjadikannya lebih mudah dari semasa ke semasa untuk kekal dalam keadaan aliran dan bukannya panik. Lakukan ini sebagai satu amalan tanpa rundingan dan anda akan mula melihat perubahan yang ketara dalam cara anda bertindak balas terhadap ketidakpastian. Untuk benar-benar memahami kuasa di sebalik anjakan ini, kita mesti melihat kepada implikasi mendalam dari fizik kuantum. Salah satu penemuan yang paling membingungkan dan berkuasa dalam sains moden ialah kesan pemerhati.
eksperimen celah ganda yang terkenal menunjukkan bahawa zarah subatom seperti elektron wujud dalam keadaan gelombang kebarangkalian. Ia adalah semua kemungkinan pada masa yang sama, sehingga ia diperhatikan. Apabila kesedaran seorang pemerhati terlibat, gelombang kebarangkalian itu runtuh menjadi satu zarah tunggal di satu lokasi tertentu. Mesejnya sangat jelas. Kesedaran bukanlah pemerhati pasif realiti. Ia adalah peserta aktif dalam penciptaannya. Realiti bukanlah sesuatu yang tetap dan objektif di luar sana yang berlaku kepada anda. Ia adalah medan kuantum yang sentiasa berubah, medan kemungkinan yang tidak terhingga, dan kesedaran andalah yang memilih satu kemungkinan daripada yang lain untuk dialami. Ini bermakna kualiti perhatian anda, frekuensi tenaga anda adalah sangat penting. Apabila anda mendekati ketidakpastian ambang tenaga ini dengan kebimbangan, ketakutan dan keperluan untuk mengawal, anda menyiarkan frekuensi itu ke dalam medan kuantum. Anda sebagai pemerhati sedang mencari bukti untuk mengesahkan kebimbangan anda, dan oleh itu anda lebih berkemungkinan meruntuhkan gelombang kemungkinan menjadi hasil yang sepadan dengan frekuensi itu. Sebaliknya, apabila anda mendekati ketidakpastian dengan kepercayaan, kehadiran dan keterbukaan frekuensi penyerahan aktif, anda menjadi pemerhati bagi kemungkinan yang berbeza. Anda menyelaraskan diri anda dengan hasil yang harmoni, penyelesaian yang elegan dan aliran yang mudah. Kehidupan juga berkomunikasi dengan anda melalui isyarat halus dalam sistem. Synchronicity, gerak hati atau bahkan penangguhan yang tidak dijangka bukanlah peristiwa, rawak atau kegagalan. Ia adalah maklum balas pintar. Penangguhan sebagai contoh seringkali merupakan mekanisme penyegerakan. Alam semesta mungkin menahan anda kerana masanya belum tepat, atau kerana ada bahagian lain yang perlu diselaraskan terlebih dahulu untuk melindungi anda. Ketidaksabaran dan kebimbangan anda mencipta bunyi statik yang menghalang anda daripada mendengar ataupun mentafsir isyarat-isyarat panduan ini. Dengan mengamalkan kepercayaan, anda menenangkan bunyi bising itu. Anda menjadi lebih peka terhadap bisikan alam semesta, membolehkan anda bergerak selaras dengan arusnya dan bukannya melawannya. Bagaimana anda mengintegrasikan keadaan kepercayaan dan penyerahan aktif ini ke dalam kehidupan seharian anda, terutamanya ketika tekanan dunia luar cuba menarik anda kembali ke dalam corak lama, kawalan dan kebimbangan? Kuncinya adalah konsistensi dan kesedaran. Jadikan latihan tangan di jantung dan perut itu sebagai sauh harian anda. Lakukannya sebaik sahaja anda bangun, sebelum anda tidur. Dan pada bila-bila masa anda merasakan ketegangan mula membina. Ia hanya mengambil masa 60 saat, tetapi kesannya akan terkumpul dari masa ke masa, seperti menitiskan air ke atas batu. Di samping itu, mulakan amalan untuk menjadi pemerhati yang penuh belas kasihan terhadap pemikiran dan emosi anda sendiri. Apabila anda mendapati diri anda terjerumus ke dalam lingkaran kebimbangan tentang masa depan, jangan menghakimi diri sendiri. Cuma perhatikan, ini dia corak kawalan lama itu. Ini adalah program separa sedar saya yang sedang berjalan. Dengan memerhatikannya tanpa melekat padanya, anda mencipta jurang antara anda, kesedaran tulen dan program itu. Di dalam jurang itulah letaknya kebebasan anda untuk memilih tindak balas yang berbeza. Pilih untuk kembali kepada nafas anda. Pilih untuk mengulangi mantera anda. Setiap kali anda melakukan ini, anda melemahkan cengkaman program lama dan menguatkan laluan saraf kepercayaan yang baru. Saya menjemput anda untuk mengambil bahagian secara aktif dalam komuniti ini. Di ruangan komen di bawah, kongsikan satu isyarat atau synchronicity yang telah anda perhatikan dalam hidup anda minggu ini, tidak kira betapa kecilnya.
Mungkin anda terfikir tentang seseorang dan mereka menelefon, atau anda melihat urutan nombor yang berulang. Dengan berkongsi, kita bukan sahaja mengukuhkan kesedaran kita sendiri terhadap isyarat-isyarat ini, tetapi kita juga mencipta satu medan tenaga kolektif kepercayaan dan keselarasan. Sudah tentu akan ada hari-hari di mana keraguan merayap masuk. Akan ada saat-saat di mana keadaan luar kelihatan huru-hara dan minda logik anda menjerit lihat. Penyerahan ini tidak berkesan. Kita perlu mengambil alih semula. Ini adalah bahagian yang normal dan boleh dijangka dalam proses ini. Ia adalah tendangan terakhir dari ego dan program lama yang takut kehilangan kuasanya. Apabila ini berlaku, adalah penting untuk tidak melihatnya sebagai kegagalan. Sebaliknya, lihat ia sebagai satu peluang untuk memperdalam amalan anda. Inilah masanya di mana bahagian aktif dalam penyerahan aktif menjadi sangat penting. Ia bukan tentang berbaring dan berharap semuanya akan baik-baik saja. Ia adalah tentang secara aktif memilih untuk kembali kepada kepercayaan berulang kali, walaupun menghadapi bukti yang sebaliknya. Ingatlah bahawa anda sedang berurusan dengan tenaga, bukan hanya keadaan fizikal. Keraguan dan ketakutan mempunyai frekuensi yang sangat padat dan rendah. Kepercayaan dan cinta mempunyai frekuensi yang ringan dan tinggi. Apabila anda merasakan keraguan, ia adalah isyarat bahawa frekuensi anda telah menurun. Tugas anda bukanlah untuk melawan keraguan dengan logik, tetapi untuk secara sedar menaikkan frekuensi anda kembali. Lakukan latihan pernafasan, dengar muzik yang menaikkan semangat. Pergi berjalan di alam semula jadi. Baca sesuatu yang memberi inspirasi. Lakukan apa sahaja yang membantu anda menyambung semula dengan perasaan kepercayaan dalam badan anda. Falsafah kuno seperti Vedanta mengajar kita tentang konsep Brahman, kesedaran sejagat yang menjadi asas kepada semua kewujudan. Ajaran kerohanian purba sering menekankan bahawa alam semesta ini pada dasarnya adalah baik dan bijak. Apabila anda mempercayai proses ini, anda bukan sahaja mempercayai sesuatu yang rawak. Anda sedang menyelaraskan diri anda dengan kecerdasan semula, jadi kosmos. Bayangkan GPS, apabila anda terlepas simpang, ia tidak menjerit kepada anda. Ia hanya dengan tenang mengira semula laluan terbaik dari kedudukan baru anda. Begitulah cara alam semesta berfungsi. Apabila anda tergelincir ke dalam keraguan, jangan hukum diri sendiri. Cuma ambil nafas, percaya bahawa sistem sedang menentukan semula untuk anda, dan pilih kepercayaan sekali lagi. Ketika kita menghampiri ambang tenaga pada 31 Oktober dan seterusnya, ingatlah mesej teras ini. Anda berada di persimpangan jalan. Anda boleh memilih jalan rintangan yang dipenuhi dengan kebimbangan, usaha keras dan percubaan sia-sia untuk mengawal apa yang tidak dapat dikawal. Atau anda boleh memilih jalan aliran, jalan penyerahan aktif di mana anda menjadi rakan kongsi dengan kehidupan itu sendiri. Ini bukan tentang melepaskan impian atau matlamat anda. Sebaliknya, ia adalah tentang melepaskan kelekatan anda pada bagaimana dan bila ia mesti dicapai. Ia adalah tentang memahami bahawa terdapat kebijaksanaan yang lebih besar sedang bekerja. Satu kebijaksanaan yang dapat melihat gambaran keseluruhan manakala anda hanya dapat melihat serpihan. Dengan melepaskan kawalan, anda tidak kehilangan kuasa. Anda membuka diri kepada kuasa yang tidak terhingga. Anda membenarkan alam semesta untuk mengatur keajaiban bagi pihak anda, untuk menyusun sinkronisiti yang tidak dapat dirancang oleh minda logik anda. Anda beralih dari menjadi watak yang cemas dalam cerita anda kepada menjadi penulis bersama yang berwibawa, yang bekerja selaras dengan pengarang ilahi. Praktikkan latihan sauh anda. Perhatikan isyarat-isyaratnya. Pilihlah kepercayaan berulang kali,
terutamanya apabila ia terasa sukar. Ambang ini bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, tetapi satu peluang yang indah untuk kelahiran semula. Ia adalah jemputan untuk melepaskan kulit lama identiti yang berasaskan kawalan dan melangkah masuk ke dalam diri anda yang sebenar. Makhluk yang berkuasa, sedar dan berakar umbi. Dalam kepercayaan yang tidak berbelah bahagi terhadap proses kehidupan yang menakjubkan. Komitmen hari ini. Bukan esok, bukan minggu depan. Buat keputusan sekarang bahawa untuk beberapa minggu akan datang, anda akan menjadikan anjakan dari kawalan kepada kepercayaan sebagai keutamaan anda. Kongsikan video ini dengan seseorang yang anda rasa mungkin memerlukannya. Kerana apabila kita menaikkan kesedaran kita, kita membantu menaikkan kesedaran kolektif. Perjalanan ini adalah tentang mengingati siapa diri anda sebenarnya. Selamat datang ke rumah.